Assalamualaikum semua warga Pekan. Dijemput untuk menghayati amanat ataupun pesan daripada negarawan yang amat bahagia, Tun Dr. Mahathir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dan saudari-saudari penduduk Pekan, saya bersyukur kerana dapat bercakap dengan orang Pekan melalui sistem baru ini. Saya berpendapat bahawa Pekan adalah satu kawasan yang amat penting dalam pilihan raya yang akan datang. Sebabnya ialah kerana wakil daripada Pekan dengan tidak disangka-sangka sudah menjadi seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang keji yang merosakkan negara kita. Dianya sudah dituduh mencuri duit dan sebagainya, dan sekarang ini dia membawa dasar-dasar yang akan memudaratkan negara kita. Saya tahu bahawa dianya adalah anak Tun Razak, dan Tun Razak memang menjadi ikon saya, dan saya pernah disokong oleh Tun Razak sehingga dapat menjadi Perdana Menteri. Dengan itu saya pun sokong Datuk Seri Najib supaya dianya juga dapat menjadi Perdana Menteri. Tetapi setelah dia menjadi Perdana Menteri, tingkah lakunya dan perbuatannya amat berbeza daripada bapaknya, daripada Tun Razak. Dia telah membuat benda-benda yang amat buruk sekali, seperti menghilangkan berbilion-bilion duit Malaysia dan tidak dapat dikesan dari mana duit itu berada. Sekarang ini pula kita dapati bahawa 20.6 bilion ringgit berada dalam akaun pribadinya yang telah pun dikeluarkan. Juga terdapat duit daripada syarikat SRC yang dimiliki oleh KWAP, juga duit daripada SRC ini masuk dalam akaun pribadinya sebanyak 40 juta. Tuan-tuan dan puan-puan, saya amat sedih melihat perbuatan Datuk Seri Najib ini. Saya cuba menasihatnya, tetapi dia tidak mendengar nasihat. Bahkan dia meneruskan cara-caranya yang kononnya dengan duit dia boleh beli segala-galanya, termasuk sokongan kepada dirinya dalam pilihan raya yang akan datang. Sebab itu saya berpendapat bahawa rakyat dan pengundi-pengundi di Pekanlah yang boleh untuk menyingkirkan Datuk Seri Najib. Dia pada tahun 1999 hampir kalah, tetapi kali ini penduduk dan pengundi di Pekan berpeluang untuk menyelamatkan negara kita ini dengan mengalahkan Datuk Seri Najib. Sebab itu janganlah sama sekali menyokong Datuk Seri Najib ataupun mengundi Datuk Seri Najib dalam pilihan raya yang akan datang ini. Sebaliknya, sokonglah parti-parti yang bertentangan dengan Datuk Seri Najib dan berjuang sekarang untuk menjatuhkan pemerintahan Datuk Seri Najib. Itulah saja yang dapat saya pesankan. Saya bersyukur kerana dapat peluang ini, dan saya berdoa semua penduduk dan juga pengundi-pengundi di Pekan ini berada dalam keadaan sihat walafiat dan dapat teruskan perjuangan untuk negara dan untuk bangsa, terutama sekali bangsa kita Melayu. Sekian, terima kasih.